Ambil pengajaran kes sesat dalam hutan. Dah ikuti ke kisah Kak Jaslinda dan Umay yang hilang berminggu-minggu dalam hutan? Syukur mereka dapat kembali. Ada juga kes yang terus tak jumpa dah bertahun-tahun macam kes Acap. Banyak pengajaran boleh kita ambil. Dah ramai yang mengulas, ambillah segala nasihat sebagai ilmu untuk peringatan buat kita. Saya tak nak ulas panjang, cuma nak tarik perhatian kepada satu pengajaran yang mungkin orang lain tak sebut lagi. Iaitu dalam situasi sangat genting antara hidup dan mati, tetaplah bergantung harap hanya kepada Allah seperti diceritakan oleh Kak Jaslinda dan Umay. Jangan ikut saranan segelintir kecil guru agama yang ajarkan menyeru benda gaib untuk membantu macam wali-wali dan rijalul gaib. Kekalkan tauhid hingga hujung nyawa. Saya ada kumpul koleksi doa, zikir dan amalan sunat untuk jaga keselamatan serta nasihat keselamatan dalam satu e-book yang saya namakan Sud Perisai Keselamatan Muslim. Boleh dapatkan di link di bio. Yang percuma pun ada. Cuma bila ikuti kisah mereka yang sesat dalam hutan, saya fikir kena ada juga versi bercetak saiz poket. Tetap dapat dibaca walaupun telefon habis bateri dan boleh anak-anak sekolah yang tak ada telefon untuk jadikan rujukan dalam poket. Sebelum versi ni ada, jemput dapatkan versi e-book dulu. Baca dan amalkan.